adik? You tengah buat apa adik? Tu guys, hari ni kita nak kautin GR86 ini Esas. Dia punya Esas dalam sehari kita kasih buat semua. So kawan aku member, kita satu team. Dia datang daripada KL, okay, Sungai Tani, KL Sungai Tani. Mereka tidur rumah aku semalam. So hari ni kita nak settle kereta ni. Dia punya Esas, jom aku tunjuk dekat belakang. Ini dekat 7 Auto Hubs. Kedai stiker. Tapi Esas ni ni kalau sesiapa yang nak cari Esas boleh contact Adrian lah. Magic Air, Feel Air kan, nak letak dekat dalam. So actually hari tu dah kau team dekat settle dekat KL lah. Dia punya wiring, dia punya suspension ni. Cuma hari ni kita baru sampai ni. Sebab nak tunggu kan. So yang ini temporary. Yang ini yang baru punya dah sampai. So kita KL bawa datang, masuk ke dalam. Cepat lah. Kita tengok ni dia 10th anniversary tau kita ni. Ya, GR86 dulu warna hijau. Ni Boss 7 Auto Hub punya kereta. Dulu warna hijau, dia wrap warna hijau. Halo bos. Dia wrap warna hijau. Lepas tu main sepang dalam HKS punya cover. Carbon. Oh, semua carbon tu. Carbon cover. HKS intake. Ni carbon. Banyak ni. Carbon macam ni. Punya duit dah habis. Ni carbon. Dia nak tukar body kit juga. Sekarang kalau korang nak Esas, usually Magic Air lah, okay? Sebab warranty, kalau takut warranty kan. Kalau korang nak cari Magic Air, lepas tu air suspension takut rosak, tak ada warranty kan. Semua Magic Air okay. Sebab mereka dah 10 tahun. Okay, so trusted company. So sesiapa yang nak pasang Magic Air, boleh cari Adrian. Adrian tolong adjust semua barang, order, pasang pun boleh. Kalau korang tunggu stok dah sampai, dalam maksimum pun tak sampai 5 hari lah. 1-2 hari dah boleh siap. Kalau macam ni 5 jam boleh siap pun. Okay, 3 jam boleh siap lah. Sangka saya usah rehat setengah jam loh. Okay. Tank yang baru, apa yang saya suka kan di sini dia straight. Tank baru kita design semua pakai 3D print. 这个 3D print 啊？ Yeah. 没有，喜欢这个 tank 啊。Kompresor baru, tank baru, ini sistem baru, tapi lagi murah. Korang tengok dia punya apa dia? Modul tu, tekan tu. Dia punya dekat mana? Oh, okey nah. Ini Magic Air punya controller. Dia 1 2 3 individual. Oh, individual. 右边、后边。 Oh, ini 都是两个一起哦。两个一起. Ini belakang saja, depan, belakang. Ini semua. 什么 1 2 3 preset， 然后 driving mode，driving mode， 然后这个是all down。all down。OK， ini 这个就是 connection。 连 Bluetooth。 ni display baru, MagSafe, dia pakai MagSafe. Sini dia tunjuk PSI, pressure. Yang main sekali dia punya ini charging type C. Oh, aku rasanya dia boleh charge directly macam ni. Sini buat type C. Ni wire-wire semua braided lah. Kalau korang beli dengan kita, dah siap buat dia punya tapak, design depends on kereta korang. Bagi dia fit sedikit, dia sekali 3D print dia punya tapak ni semua kita buat sendiri. Member kita ni pun support Hattori juga Korang tengok, Hattori dia lebih kurang macam aku punya FL5. So coming soon Adrian punya apa dia, Liberty Walk Skyline mungkin akan pakai design yang satu lagi kot, lagi besar kot. Tetapi yang ini untuk kereta ni memang dah cun dah, set up. Hattori ni sangat cantik lah. Hattori display, okay, dan caliper. Assalamualaikum guys. Dekat sini lah saya buat Auto Hub. Actually ini bukan kedai Esas, ni kedai kawan Adrian. Kedai stiker. Okay, ni kedai stiker dekat Sungai Petani. So dia punya bos punya kereta, dia nak buat Esas. Hari tu dia dah towing ke KL untuk pasang dia punya suspension semua. Tetapi barang belum sampai. Kawan aku ni, kita satu tim dari KL, barang dah sampai. Dia bawa pakai kereta ni sampai Sungai Petani. Tak apa, dia tidur rumah Adrian. Lepas tu hari ni kita main pasang dia punya itu tank, dia punya sistem semua. Dia actually boleh pakai. Kita bagi dia yang tank yang lama. Bukan tank baru juga, tapi jenis yang lama sikit. Barang baru dah sampai, kita pasang terus lah dekat sini. Continue. So korang kalau nak buat wrapping, PPF, coating, polish, tinted semua ada dekat sini. Tempat yang baru ya, dekat Metro Hospital kan, dekat Simat yang baru kan, Sungai Petani kan. Simat yang baru kan, tempat baru ni kan. Korang tahu kan, building yang baru-baru ni ada dekat sini lah. Sini LS Mart, dekat sini. Kedai stiker Sungai Petani. So dah masuk kan. Sekarang ni korang tengok dalam, fitting dia memang nice lah. Dia ada bar dekat sini. So kita buat yang special sikit bagi dia. Ini 3D print. Dia punya kaki ni kita main 3D print lah. So kompresor dekat dalam.
Dia selit masuk macam ni je. Dia clean and nice. Okay, dia tak leceh-leceh, tak banyak barang lucu-lucu, tak ada. Dia cuma simple macam ni saja, complete. Okay, so dia punya model kan, aku bagi tengok je dia punya model macam ni. Okay, so start kereta. Kita tengok dekat sini. Ini dia MagSafe tau. Sini MagSafe. Sini boleh charge phone. Tampal macam ni. Nanti dia screen, tengok, dia akan naik Magic Air. So ini tempat untuk tekan. Okay, lepas tu sini dia bagi tunjuk dia punya kompresor, dia punya PSI. Ini dia ada touchscreen, dia ada voice control, tetapi dia sistem masih lock lagi. Kena tunggu authorize. Apa-apa pun dia boleh tengok dekat sini. So kalau korang tak nak, korang boleh charge phone, boleh pinjam phone testing MagSafe boleh charge phone. So sini kan, actually dia ada Type C juga tau. Sini dia Type C, sini dia Type C. Tapi sini kan dia sudah ada wireless charging. So korang just tampal je lah. Okay, normally ini adalah tinggi sekali lah. Depan yang ini tinggi sekali lah. Ini medium. Lepas tu low. Okay, all down all down. So dia preset, kita boleh set lah. Sekarang ni dia tak boleh sebab depan punya tire dia sangkut. So yang ini dia low sekali kita set. Dia boleh turun lagi. Okay, inilah Magic Air. So sesiapa betul-betul interest, boleh DM message aku kalau berminat kereta korang. Kereta apa pun boleh.